Today is all about Nina story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So hari ni aku decide untuk buat reaction video, yang mana video ni aku terjumpa dekat TikTok. So mungkin ada yang betul dan mungkin juga ada yang macam gimmick ke prank je, kita tak tahu. Tapi apa pun, aku nak tengok video ni dengan korang sebab aku belum lagi tengok. So ya, marilah kita sama-sama menakutkan diri kita macam biasa. So without wasting any time, let's get started. So video ni durasi dia agak panjang sikit, tapi ya, korang suka kan? Korang memang suka video yang panjang-panjang kan? So ya, kita akan tengok sama-sama. 1, 2, 3. We caught my room sleepwalking, but what we discovered shook all of us. Buat apa tu? Dia ambil mancis. So dia ni tengah sleepwalking, iaitu dia tengah tidur tapi dia berjalan. Tapi macam mata dia tengah terbuka lah. Serius lah, sleepwalking macam dia. Wish, aku syak ni bukan sleepwalking ni. Ni mesti macam kena rasuk dah ni. Dia kena rasuk masa dia tengah tidur. Weh, dia punya naik tangga tu scary gila. Marks in the stairs. Stairs and something. Kau nampak tu? Ada macam alas kaki tu. Oh, serious. Memang dia kena rasuk guys. I'm scared to sleep in the house. Ini bukan sleepwalking dah ni. Ini bukan sleepwalking. Ini memang kena rasuk. Scary. Pintu tu terbuka sendiri eh. So memang perempuan ni dia tak sedar langsung apa yang terjadi. Masa dia kena rasuk. Rumah dia, kalau boleh apa, satu rumah tu ada CCTV eh. Lama juga ah dia duduk situ eh. Dia tak buat apa-apa, dia just berdiri tengok macam tu je. Oh, kawan dia dah bangun. Ini kalau aku ni terjerit dah ni, tiba-tiba ni terpacak macam tu dengan baju putihnya. Dia baru sedar. Okay, ni yang lain pula. Starts to open up the shop to a mess. So CCTV record yang kedai diorang ni bersepah. Wow, jenuh nak mengemas macam ni. Troli tu bergerak. Spirit leave a body in hospital. Is it true? Ke just editing, tapi dia macam CCTV kan? Mungkin
rumah ni dia dengan anjing dia je. And dia dengar ada bunyi bising kat bawah. So tak ada siapa dekat bawah. Dia punya frame jatuh. Okay, next. Part 2. Besi tu terangkat sendiri. Dan adakah tingkap tu akan terbuka? Yes, tingkap tu terbuka guys. So dia dah masuk dalam rumah. Frame jatuh. Aku ingatkan benda tu macam technical kan, tapi kalau ada 2 frame tu jatuh macam something else, right? Oh, kau tak ada gerak. So dia macam perasan kau tak ada kat ujung tu. Lampu dia berkelip-kelip. Someone dekat tingkap tu ke? Ah. So ada something yang bergerak-gerak. Benda tu cuba jatuhkan barang-barang. So owner tu bangun. Door dia terbuka dan angin ada masuk dekat dalam bilik dia. So dia ni bangun dan check up. Mungkin angin tu kan, efek daripada angin sebab dia kata ada storm dekat sana. Switch on, switch. Rasa dia macam bergerak kain.
apa yang lari-lari macam tu? Macam prank je. Kau percaya tak? Serius macam prank. Kerusi ni bergerak. Oh shit, ada mata yang duk menengok. Lepas tu hilang. Benda tarik dia punya selimut suruh dia bergerak sendiri. Mesti hospital kan? Suruh nak pulang, kau boleh main wheelchair tu kan? Belajar. Go! Macam orang di tepi tu. Macam orang. Tapi siapa je nak duduk kat tepi curam tu? Tangga bergerak. Ni macam tipu je. Tipu sangat ni. Kain tu bergerak. Security camera. So benda tu tarik turun. Buka laci pula. Serius macam ekstrim betul dekat rumah dia punya gangguan ni kan. Masih tu buka. Macam siang je. Siap pun still kacau-kacau kan. Kalau bawah tu pula buka. Macam ada something dekat tilam tu, orang nampak tak? Tepi tilam dia tu. You know. Reflect ke? Kan ada benda bawah tilam dia. Sebab macam ada something gerak. Tak, aku nampak tak macam dia punya blanket tu kena tarik.
Oh, sebab dia punya TV keluar menu kan. So macam just masalah teknikal. Botol air jatuh. Benda atas meja tu macam gerak-gerak. And then the frame that this is a real ghost. So benda tu goyang-goyangkan frame. So akhirnya keluar. He will pay. Jatuh lagi. But this is not the scary part. Okay. Because the strangest thing is about to shock him. Watch the TV stand. Oh, pintu di punya kabinet dia terbuka. So dia macam dengar bunyi bising. So dia check. So itu je lah security camera. So perempuan ni macam main Ouija board. Belakang tu jatuh. Yang diorang tak cari, diorang tu bergerak. Diorang tak perasan. Oh, seorang tu perasan. Diorang tu bergerak. Diorang perasan. Still lagi keep going. Fireplace. Api tiba-tiba menyala. Api tiba-tiba menyala. That's crazy. It's getting creepier. So diorang memang dah tahu benda tu dah ada dekat rumah diorang, kacau diorang. Agaknya TV tak belakang tu. Rupanya dia punya ni tempat watch the book. Watch the hair. Buku tadi terjatuh. Benda tu main rambut dia. To finish the game.
habiskan game diorang. Okay guys, dalam banyak-banyak video tadi, yang mana korang rasa macam real dan yang mana korang rasa just prank je? Aku rasa ada je yang dalam video tadi tu aku rasa macam just prank semata-mata je. Mungkin nak dapat clout, nak dapat perhatian orang kan. Tapi ya, I'm enjoy watching this sebab aku tak rasa takut sangat sebab dia CCTV kan. Jadi sebab dia daripada CCTV, jadi bukan dalam video-video apa orang kata, video-video orang record, so akan tiba-tiba ada jump scare kan. So macam CCTV ni dia tak akan nampak real, mostly dia macam akan nampak macam kabur. So dia punya benda tu tak nampak jelas. So macam okey sikit lah aku tengok. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.